Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Grace dan rakan-rakan sekalian. Video ini dikemukakan bagi memenuhi tugasan berkumpulan bagi subjek KBP 3033 Pendidikan Seni, Muzik dan Kraf Tangan dalam Pendidikan Khas. Pada video ini, kami akan membentangkan mengenai terapi seni. Kami merupakan kumpulan 4 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Nur Haikal bin Mustafa, Halizah binti Jimmy, Eli Periska Paulus, Ranji Pratiska Suking dan saya sendiri Nur Hamizah binti Khalid. Apakah yang dimaksudkan dengan terapi? Seterusnya, definisi terapi. Terapi ialah usaha pemulihan untuk individu yang telah mengalami gangguan emosi, mental atau tingkah laku melalui pelbagai aktiviti yang dapat menenangkan minda dan juga perasaan. Menurut Mok Son Sang tahun 2010. Seterusnya, definisi terapi juga merupakan proses intervensi yang sistematik untuk membantu individu mengubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Menurut Gerald Corey tahun 2013. Apakah pula terapi seni? Menurut Faruqi, terapi seni ialah proses kreatif yang menterjemah pemikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan seni sebagai medium untuk berkomunikasi. Ini bermaksud, melalui terapi seni, seseorang boleh meluahkan apa yang mereka rasa sama ada gembira, sedih, marah atau keliru dengan cara melukis, mewarna dan menghasilkan karya seni. Ringkasnya, seni digunakan sebagai bahasa atau medium untuk menyampaikan apa yang sukar diluahkan dengan kata-kata. Terapi seni mula diperkenalkan oleh Adrian Hill pada tahun 1930. Beliau merupakan seorang pelukis dari England yang pertama kali menggunakan aktiviti seni lukisan sebagai kaedah rawatan kepada pesakit. Selepas itu, pada pertengahan abad ke-20, terapi seni mula dikaji dan digunakan secara lebih meluas di negara barat. Pelukis dan ahli psikologi pada masa itu menyedari bahawa seni bukan sekadar alat ekspresi diri, tetapi juga boleh digunakan untuk meluahkan emosi dan membantu proses pemulihan mental. Hari ini, terapi seni digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan khas. Mengapakah terapi seni penting kepada murid berkeperluan khas? Pertama, membolehkan MBPK menyatakan emosi mereka dan meningkatkan keyakinan diri secara lebih konsisten. Yang kedua, merangsang pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, memberi impak positif terhadap perkembangan kemahiran motor halus murid. Dan yang keempat, membina kemahiran bekerjasama. Alice Paul Torrance dikenali sebagai bapa kreativiti moden. Beliau mencipta Torrance Test of Creative Thinking, singkatan TTCT, untuk mengukur kreativiti. Beliau menekankan bahawa setiap murid boleh dikembangkan kreativiti mereka. Dalam pendidikan khas, teori ini membantu mengenal potensi murid walau lemah akademik. Aktiviti seni membantu pemikiran fleksibel, keyakinan diri dan pembelajaran positif.
Teori dalam terapi seni oleh Carl Jung. Carl Jung ialah seorang pengasas psikologi analitik mendalam. Beliau menekankan minda tidak sedar kolektif, iaitu pengalaman dan simbol yang dikenali oleh semua manusia. Seni dianggap sebagai cara menzahirkan simbol dan imej dari minda tidak sedar. Aktiviti seni membantu individu mengenal dan memahami diri sebenar. Dalam pendidikan khas, teori ini membantu murid menyalurkan emosi, membina diri yang positif dan meningkatkan keyakinan diri. Objektif pertama, murid dapat merangsang deria motor halus melalui aktiviti kolaj kain perca. Objektif kedua, murid dapat mengekspresikan emosi dan meningkatkan kemahiran perkembangan diri melalui aktiviti seni capan sayur. Apakah aktiviti yang menarik untuk terapi seni bagi FPPK? Aktiviti 1. Kolaj kain perca. Langkah pelaksanaan aktiviti 1. Langkah 1. Pengenalan aktiviti. Guru menunjukkan contoh seni tampalan kain perca. Guru juga perkenalkan bahan yang digunakan. Langkah 2. Pengagihan bahan. Setiap murid diberikan bahan seperti kertas, gam, gunting dan kepingan kain perca. Langkah 3. Memilih bentuk. Guru menunjukkan bentuk mudah seperti bentuk hati, bintang dan murid sendiri memilih bentuk kegemaran. 4. Menggunting kain perca. Murid diminta untuk menggunting kain perca kepada bentuk kecil. 5. Menyapu gam. Guru menunjukkan cara menyapu gam dan murid menyapu gam pada permukaan bentuk yang ingin ditampal. 6. Menampal kain perca. Murid menampal kain perca mengikut bentuk yang dipilih hingga memenuhi ruang bentuk. Gambar pelaksanaan aktiviti 1. Aktiviti 2. Aktiviti seni capan sayur. Langkah pelaksanaan aktiviti 2. Langkah 1. Pengenalan aktiviti. Guru menunjukkan contoh hasil seni capan. Guru mendemonstrasikan cara mengecap. Kedua, pengagihan bahan. Setiap murid diberikan bahan seperti kertas, beberapa jenis sayur yang telah dipotong, cat warna air dalam bekas, apron dan tisu. Ketiga, mencelup sayuran ke dalam cat warna air. Guru menunjukkan cara mencelup hujung sayur ke dalam warna. Murid perhati
dan ikut cara tersebut. Keempat, mengecap di atas kertas. Murid menekan sayur berwarna ke atas kertas untuk menghasilkan cap. Kelima, mengulang capan dengan pelbagai sayuran dan warna berbeza. Murid meneruskan capan mengikut kreativiti sendiri dengan pantauan guru. Keenam, sentuhan akhir. Murid melengkapkan karya mereka. Guru membantu murid membersihkan tangan dan ruang kerja. Gambar pelaksanaan aktiviti 2. Berikut merupakan senarai rujukan. Rujukan ini bertujuan untuk kami mencari maklumat tambahan bagi menghasilkan infografik. Sebelum kami terlupa, semua gambar yang diperolehi pada aktiviti 1 dan 2 adalah dari Bing AI. Tamatlah sudah perkongsian kami berkaitan terapi seni. Kalau anda suka video ini, sila tekan butang subscribe, like dan share kepada kawan-kawan anda.